Korang nak tahu tak, Tesla dekat China tengah nazak gila jualan dia. Tapi bukan ke jenama dari Elon Musk ni laku keras? So, inilah sebab kenapa orang China dah tak heran dah dengan Tesla. Yang pertama, jenama tempatan diorang macam BYD, NIO, XPeng dah makin agresif. Harga dah makin murah. Teknologi pun dah makin power. Boleh tahan tau. Bayangkanlah kereta Mercedes tapi harga macam Pro 2. Nombor 2, orang China ni memang kuat support produk lokal. Bila kereta lokal diorang dah power, buat apa nak bayar harga mahal macam Tesla? Last kali nombor 3 ialah faktor global lah. Tengok macam sekarang ni, perang perdagangan antara US dan China makin panas. Dengan takrif yang US kenakan tinggi, China balas balik. Dengan ini pun lagilah terkesan diorang. Tapi itulah, sebenarnya dekat pasaran global pun jualan Tesla dah makin drop. Kalau dekat dunia pun Tesla dah slow, apatah lagi macam mana diorang nak survive dalam market EV macam China tu. Nak tahu lagi isu bisnes dan marketing macam ni? Jangan lupa follow kami.